Dia bukan pasal nak burukkan Anwar Ibrahim, tetapi selama ini Anwar Ibrahim lah yang burukkan Tun Mahathir. Saya akui, saya sendiri antara orang yang percaya pada satu waktu lalu, percaya betul kot Tun Mahathir ni sakau. 22 tahun jadi Perdana Menteri. Takkan dia tak sakau. Korang pun sama, jangan nak bohong. Korang pun sama juga. Kata-kata hari ini tak viral tak apa, janji padu. Bodoh, kecil-kecil tak nak mampus, sudah besar menyusahkan orang. Ingat siapa kata tu? Dari mana wang itu? Curi dari rakyat. We have to stop this. And this adalah keputusan bersama. Melayu, Cina, India, Sabah, Sarawak. Hal ini we must be together to save Malaysia from the corrupt. Siapa kata tu? Datuk Seri Anwar Ibrahim. Betul. Hari pertama pembicaraan saman Tun Dr. Mahathir ke atas Datuk Seri Anwar Ibrahim. PM Act Perdana Menteri Malaysia, yang mana kita semua tahu Panglima Silat Madanon. Yang naga pun aku lawan, ini kan cicak mengkarung. Jadi seperti dijangka lah, seperti mana yang kita semua jangka, Anwar Ibrahim tak datang lah. Atas sebab apa Anwar Ibrahim tak datang? Katanya ada program PMX sibuk, jadi dia tak dapat hadir. Tak apa, hari Khamis ni ada lagi. Untuk makluman, hari ni tangguh, hari Khamis ada lagi. Jadi kita harap hari Khamis PMX datang lah kan? Sebab bila kita saman orang, kita tuduh orang, jadi kita kena buktikan lah. Itu basic dia lah kan. Macam saya lah, bila saya kata Anwar Ibrahim HIV, pakai stoma bag, tapi dia tak saman, macam mana nak buktikan, betul tak? Dia tak saman, macam mana kita nak buktikan? Kalau dia saman, kita buktikan. Tapi bila dia tak saman, jadi tak ada orang boleh kata, oh fitnah. Tak boleh lah, betul tak? Jadi begitulah juga dalam kes saman tu Dr. Mahathir ni. Ya, saya ada tengok kenyataan lah. Contoh kenyataan dia sebacakan Yalah, kita faham perkara ni, kita faham. Bukan semua orang faham perjalanan mahkamah. Saya faham. Sebab saya ni dah banyak kali dah. Macam sekarang ni pun ada 2 atas sultan. Satu dah menang, satu lagi tengah kena bela diri. Ada 5 saman sivil. 5 saman sivil. Contempt of court 1. Itu hari saya kena denda, kena penjara 30 hari. Itulah pengalaman sebelum ni kan. Jadi ada satu kenyataan lah daripada, saya yakinlah dia ni penyokong Anwar Ibrahim. Dia bagi tahu, baru 30 minit dah tak larat teruskan prosiding. Apa sebenarnya tujuan Mahathir? Bukan untuk menang kes, tapi nakkan liputan media untuk burukkan Anwar. Sedangkan Kabinet Anwar tarik saman isu batu putih terhadap Mahathir kerana kesian faktor umur. Okey. Kita yang tak faham ni, bila kita baca, kita tengok, mungkin ada yang percaya. Tetapi kena ingat. Okey. Saya cerita sikit lah perjalanan kes ni. Sebenarnya, fitnah Anwar Ibrahim ke atas Tun Mahathir ni dah 27 tahun. 27 tahun Anwar ni fitnah Tun Mahathir. Dia bukan baru hari ni. Dia bukan baru 2 tahun lepas ataupun waktu Anwar Perdana Menteri, tak. Daripada 1998 fitnah ni. Cuma Tun Mahathir ambil tindakan saman selepas Anwar Perdana Menteri. Bukan sebab nak burukkan Anwar Ibrahim. Ingat Anwar Ibrahim naik jadi Perdana Menteri pada 24 November 2022. Yang Tun Mahathir ambil tindakan saman ini ujung tahun 2023. Almost dekat setahun juga baru Tun Mahathir saman. Itu pun setelah kenyataan terbuka yang dibuat oleh Anwar Ibrahim dalam pentas umum terbuka ni, yang dilaporkan oleh semua media, termasuklah Saitro Walanon, yang diarahkan untuk mainkan Tun Mahathir sakau. 22 tahun, 22 bulan, sakau, kayakan anak beranak, kayakan kroni. Jadi oleh kerana benda tu dah too much, barulah Tun Mahathir ambil tindakan saman. Nampak tak? Dia bukan pasal nak burukkan Anwar Ibrahim, tetapi selama ini Anwar Ibrahim lah yang burukkan Tun Mahathir. Saya akui, saya sendiri antara orang yang percaya pada satu waktu lalu, percaya betul kot Tun Mahathir ni sakau. 22 tahun jadi Perdana Menteri. Takkan dia tak sakau. Korang pun sama, jangan nak bohong. Korang pun sama juga.
Betul tak? Kita bermain dengan persepsi tu. Takkan tak ada. Kita tengok orang lain sakau. Takkanlah tu tak sakau. Tapi bila Anwar Ibrahim. Okay, dia beza Dulu orang cakap-cakap. Saitro cakap-cakap. Orang politik cakap-cakap. Tapi bukan Perdana Menteri yang melemparkan tuduhan. Tapi bila datang Anwar Ibrahim Perdana Menteri. Perdana Menteri sendiri yang cakap. Bila PM cakap. Ni sakau 22 tahun, 22 bulan. Jadi kita semua pun cakap, ini Perdana Menteri cakap. Takkan Perdana Menteri berbohong. Sebab bukan semua orang kenal Anwar Ibrahim. Bukan semua orang kenal Anwar Ibrahim. Jadi oleh kerana implikasi yang Anwar cakap tu, menyebabkan ramai orang percaya. Tun Mahathir sakau, songlap, kaya kena nak beranak, simpan aset, macam-macam lah. Guys, melampau lah. Jadi bukan Tun Mahathir nak kenakan Anwar, nak malukan Anwar, tidak. Dia demi maruah dia. Maruah dia dan keluarga dia. Sebab orang tuduh tak berhenti-henti ni. Dan saya yakin, sampai hari ni orang masih percaya apa yang Anwar cakap. Masih percaya Tun Mahathir ni sakau. Betul tak? Okey. Assalamualaikum. Jumpa lagi kita hari ni. Hari ni kita dikabarkan Anwar Ibrahim. Kes saman Tun Mahathir terhadap Anwar Ibrahim mula di Mahkamah Shah Alam pagi tadi. Ya. Mungkin petang sikit ni kita akan dapatlah perkembangan semasa tentang kes tersebut. Saman dia berjumlah 150 juta. Hei, aku pun tak dapat peluang saman macam tu. Kalau aku dapatlah peluang saman macam tu, dahsyat gila lah. Aku punya saman pun 100,000, 50,000 je. Saman Ar-Rahmah. Orang mampu bayar, tak cakap banyak kan? Hei, dahsyat betul. Tapi aku cek balik, aku nampak Anwar ni macam ketulah tau. Macam kena sumpah aku tengok. Macam lah. Because before this, dia saman Papa Gomo, dia menang 1 juta. Tapi dia kena bantai balik 150 kali ganda tau. 150 juta. Gila. Ini silap-silap kena buka tabung. Kalau kau tak buka tabung, kau pergi bayar, nanti timbul persoalan mana kau dapat duit. Jadi kalau buka tabung, walaupun tabung tu sebenarnya dapat kutip RM100 je, tak apa. Kalau kena soal, saya buka tabung. Jadi saya bayar pakai duit tabung lah. Taktik kan. Tapi tak apalah, kita tutuplah cerita tu. Sekarang ni cerita yang aku nak highlightkan, nak ajak masyarakat ni berfikir. Cerita tentang macam mana satu orang yang ada kuasa, ada jawatan, ada kedudukan, tetapi dia kalah dengan diri dia sendiri. Macam mana dia nak jaga negara kalau diri dia sendiri pun dia tak boleh jaga? Faham? Pelan-pelan fikir, jangan duk sawan meroyan. Aku cakap pasal gaji Tok Imam 1,500 dah dekat 2 tahun. Tahu? Satu orang pun tak berbunyi, satu orang pun tak bising, satu orang pun tak sambut. Adalah sambut sikit-sikit lah. Kan? Aku cakap pasal misi flotilla je. Setengah Semenanjung. Melalak. Padahal tu isu gaji Tok Imam tu pergi cakap dulu. Sembang pasal perjuangan lah apalah semua. Hati macam agak-agak. Faham? Anwar Ibrahim dikatakan semalam dia koyak lah. Terkesan, terkedu, sedih, pilu, sengsara, duka, lara apa semualah. Kerana dia digelar mat telefon. Anwar Ibrahim diejek sebagai mat telefon, dia boleh terkesan. Aku pelik lah. Aku heran. Satu pemimpin dalam Malaysia yang membuat keputusan untuk negara. Hati dia macam tu. Jiwa dia macam tu, perasaan dia macam tu. Suruh dia belajar dengan jebat. Macam mana kalau kena kecam, kena kutuk, kena fitnah, kena tomah, kena maki, macam mana boleh steady macam jebat? Suruh dia main belajar kan. Tahu? Setakat orang panggil mat telefon pun dah koyak. Kata pejuang. Kata berani berdepan negara-negara kuasa besar. Berdepan dengan rakyat yang mengejek kau mat telefon pun kau dah murung koyak dah. Macam mana ni? Belum orang panggil kau bodoh lagi. Kalau orang panggil kau bodoh, aku ingat bunuh diri terus. Percaya cakap aku. Ya.
tentang hati, emosi, perasaan. Ini semua berkait dengan nafsu lah, keinginan. Faham? Kalau engkau ni jenis orang boleh tersentap dengan emosi, perasaan, boleh emosi dan perasaan kau tu boleh mengawal engkau, bermakna akal engkau tak jalan. Percaya tak cakap aku? Pergi fikirlah, betul tak apa aku cakap?